Sekarang ada udang merah musim dia. Ini makan sampai puas lah. Ini udang merah. Ni ada tu cerita nak beritahu kat hampa. Baru ni hampa tahu tak, mereka ada buat satu macam yang program sempoi yang mereka ada buat program jom makan durian ke apa kat dusun durian balik pulau. Program ni mereka kata anjuran PEN Bumi, Persatuan Agensi Pelancongan Bumi Putera Pulau Pinang. Yang mereka kata program makan durian ni kira ada kat bawah program Fan Trip Penang yang mereka ada buat pada 9 hingga 11 hari bulan Jun 2026. Fam Trip atau Familiarization Trip to Penang kira lebih kurang macam lawatan suai kenal ataupun lawatan pengenalan ke Pulau Pinang yang PEN Bumi ni suruh buat. Mereka atok apa semua, mereka panggil mai lebih kurang 100 travel agent yang mai daripada Thailand dan Indonesia. Travel agent dalam Malaysia pun mereka ada mai juga. Kira 50 travel agent tempatan dan 50 travel agent yang mai daripada luar negara, Thailand dan Indonesia. Semua mereka turun mai sini, mereka mai Usha tengok mai Ricky lain tengok apa yang ada kat Pulau Pinang ni. Dengar cerita, mula mereka keluar daripada hotel yang ada kat Geni Drive. Lepas tu terus mereka pergi makan angin ke apa pergi Usha tengok apa yang ada kat kampung Terus Penanti. Lepas tu mereka carga terus pergi makan nasi biryani ke apa nasi kandang kat restoran Hamidiah Sungai Hara. Lepas tu baru mereka carga pergi makan durian kat balik pulau. Sempoi dia. Mereka pergi makan durian kat dalam dusun durian yang gila-gila apa hati. Mereka ni mai pasal Fan Trip Penang 3 hari. Campur semua 100 travel agent. Lepas tu campur sekali dengan 200 orang tempatan. Yang mereka pun time tu main makan durian sekali dengan travel agent ni semua. Campur semua ada lebih kurang 300 orang. Mereka serbu main secara ramai main makan durian kat balik pulau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari PEN Bumi hari ini meraihkan Pesta Durian di Pulau Pinang. Ini adalah tahun kedua kami di Pulau Pinang menganjurkan Pesta Durian. Dan kali ini lebih meriah dengan ketibaan hampir 250 orang ke Pesta Durian, termasuk pelancong-pelancong dari Indonesia, daripada Thailand, daripada Malaysia dan kawasan sekitar Pulau Pinang dan sebelah Penaga. Jadi hari ini kita meraihkan mereka dan memberi peluang mereka makan sampai kenyang durian yang terbaik di balik pulau. Jadi kami nak mempromosikan makanan yang hebat di Pulau Pinang ni ialah Raja Buah di Pulau Pinang, dan kami nak mohon supaya semua pelancong-pelancong dapat datang ke Pulau Pinang untuk merasai keenakan sebenar durian tempatan di Pulau Pinang, iaitu durian balik pulau. ครับสวัสดีตอนบ่ายนะครับคณะของเราก็คือมาจากประเทศไทยนะครับแฟนทริปก็คือจะร่วมกับมาเลเซียอินโดนีเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทย saya dari Thailand untuk makan durian dekat sini boleh rasa 3 durian. Yang satu adalah udang, satu adalah duri hitam, yang ketiga adalah kulit hitam. Kulit hitam. Tiga-tiga durian dia ada lain-lain rasa lah. Yang paling sedap sekali adalah duri hitam, iaitu rasanya creamy. Tapi yang paling sedap untuk saya lah yang nama udang. Hari ni datang Wong Durian House sini balik pulau. Kita balik pulau paling baik yang durian dah. Ini udang merah. Ini top dekat Penang balik pulau. Rasa dia lemak manis, isi dia oren-oren. Yang ni. Tengoklah, sini boleh duduk ramai orang. Kalau siapa nak makan boleh datang dusun kita lah balik pulau sini. Wong Durian. So hari ni PEN Bumi bawa kita kenduri durian di Wong Durian House di balik pulau, dan kita dapat makan durian udang merah, kita makan blackthorn, kita makan musang cake. Dah kenyang dah, tinggal kulit durian je. Durian kat sini memang sedap, dia bukan saja lemak tapi manis ya. Dia tak macam kat negara lain. Kalau negara lain dia mungkin lemak tapi kurang manis, tapi durian Malaysia ni insyaAllah dia lemak dan manis dan memang power lah, sedap lah rasanya. Tapi kalau siapa-siapa yang datang ke Pulau Pinang, pastikan anda datang ke balik pulau untuk rasakan durian di balik pulau. Yang kami makan ni Wong Durian House, tapi ada banyak tempat lagi dekat sini. Boleh cuba dan pastikan jangan tak makan durian di Pulau Pinang. Okey? Baik. Terbaik, mantap, sempoi. Macam-macam yang segala mak nikah, apa yellow, durian semua ada. Ada yang makan durian lagu tu sampai habis sebakui tinggal biji dengan kulit ya. Dan ada juga yang makan durian dengan pulut dengan santan. Dan ada juga yang mai bawa ketupat untuk mereka makan dengan durian. Tu dia macam-macam yang style ada. Makan durian macam biasa pada, makan durian style luar biasa pada.
Tapi tu lah mereka kata durian balik pulau ni memang puas hati. Dia punya rasa lain macam. Mana api pun hampa tak boleh jumpa ya. Durian stes satu macam yang balik pulau punya durian. Okey, yang kata mereka yang main makan durian ni semua, mereka main sini naik bas. Yang orang tempatan punya mereka main dari Penaga, main 2 biji bas. Yang main daripada Sungai Stang pun mereka main 2 biji bas. Dan yang main dari Gelugong mereka main sebiji bas. Yang fan trip punya travel agent mereka main 2 biji bas. Total semua komplit set duk ada 300 orang yang main makan durian kat balik pulau. Tu dia memang dahsyat lah. Program makan durian anjuran PEN Bumi ni dia kata memang puas hati. Okey, lepas habis mereka makan durian, mereka kata semua 100 travel agent yang main program familiarization trip tu Penang ni, mereka ni semua cargah terus balik pergi relax kat work hotel yang ada kat Geni Drive, Pulau Pinang. Sampai sana mereka terus buat aktiviti seller B2B, business to business networking session ke apa-apa. Mereka bincang pasal pakej-pakej pelancongan untuk mereka jual ke apa-apa. Atau untuk mereka promosi apa pakej yang sempoi punya. Untuk mereka boleh tingkatkan ekonomi melalui sektor pelancongan domestik dan antarabangsa. Sawadee-kap. Saya dari Thailand ya, travel agency dari Thailand, dari Satun OK Travel. Hari ini datang untuk fan trip dari PEN Bumi kat Penang. Saya ada package dekat Satun untuk bagi dekat travel agency dekat di seluruh dekat Malaysia, dekat Indonesia. Banyak tempat dekat Satun. Yang datang hari ini kita boleh ada buat meeting lah untuk program yang siapa nak datang ke Satun ataupun mau pergi ke Hat Yai dan banyak-banyak tempat seluruh Thailand. Assalamualaikum. Welcome to Penang Fam Trip, host by PEN Bumi dekat Vogue Hotel. So welcome to our booth, The Light Hotel. Info The Light Hotel is the only 5-star hotel dekat Butterworth. So you can see we have 300 rooms dengan 1,200 pax palace ballroom. Antara attraction dekat The Light Hotel, dekat dengan Kampung Agung, Pantai Bersih, Penang Bird Park and Penang Central. So why don't try come stay at The Light Hotel, because our signature food biryani dan our signature beverage teh tarik Sempoi. Lepas dah habis aktiviti B2B business to business networking session, time malam mereka ada buat gala dinner yang special punya. Makan malam dinner ke apakah. Satu tepukan yang cukup-cukup gemuruh untuk AJK Committee Members PEN Bumi 2026, tuan-tuan dan puan. Yang berusaha Dr. Anwar bin Muhammad, Pengarah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia, Negeri Pulau Pinang. Lepas tu ada pertunjukan boria dan tarian daripada Omara Production. Memang puas hati lah program ni. Depa yang main ni semua seronok, happy, senyum sampai ke telinga. Pasal depa ni semua puas hati dengan program pelancongan anjuran PEN Bumi. Pasal program ni juga depa kata dapat mengeratkan silaturahim antara travel agent tempatan dan travel agent luar negara. Lepas tu depa kata dapat memperkenalkan produk baru pelancongan yang ada kat Pulau Pinang. Dan dapat bagi peluang kat semua travel agent daripada luar negara ni merasai makanan-makanan sempoi yang ada kat Pulau Pinang. Tu macam nasi biryani, nasi kandang dan raja buah durian yang ada kat dusun balik pulau. Lepas tu dia kata program ni boleh menggalakkan lagi promosi buah tempatan buah durian ni kepada penduduk tempatan. Lepas tu dia beritahu last sekali matlamat PEN Bumi atau Persatuan Agensi Pelancongan Bumi Putera Pulau Pinang ni adalah untuk mereka pastikan travel agent daripada luar negara dan juga sekali dengan orang-orang tempatan ni semua. PEN Bumi akan pastikan mereka ni semua akan pilih Pulau Pinang ni sebagai destinasi pilihan pelancongan yang paling utama. Yang mereka kata memang betul-betul puas hati, detail dan tak nak ranjau.